Yang berbahagia Datuk Haji Yusof bin Harun, ikon teknologi pendidikan. Mula menerajui bahagian teknologi pendidikan pada 1 Mac 2005. Mewarnai bahagian teknologi pendidikan dengan visi dan misi yang sering mengajak semua warga BTP dan rangkaian untuk berfikir bagi mengatur langkah berstrategik dalam memperkasakan aplikasi teknologi pendidikan dalam PNP. Kehadiran yang berbahagia Datuk Haji Yusof secara visualnya jelas diterjemahkan menerusi imej korporat yang dibawa beliau dari penghayatan dan pengurusan BTP serta rangkaian. Jaket korporat yang diseragamkan di seluruh negara meletakkan warga BTP sebagai personal yang berkomitmen, dihormati dan disegani. Warga PSPN dan PKG dengan gahnya menyarung jaket BTP sambil mendukung segala tugas dan tanggungjawab penuh komitmen. Dia sekarang ni tengok jaket ni tuan-tuan, dia nampak siapa tu? Nampak siapa? Ha? Datuk Yusof, betul? Itu dia. For your information, kalau you takut nak masuk satu majlis rasa kecil, pakai jaket ni. Lepas tu jalan tegak sikit, dia tengok, wow, korang Datuk Yusof. Sistem pengurusan berkualiti yang ditekankan di setiap peringkat pengurusan menjadi teras untuk ditegakkan agar bahagian teknologi pendidikan dan rangkaian terus unggul sebagai agensi yang dikenali dalam Kementerian Pelajaran Malaysia. Lantaran itu, BTP yang di bawah kepimpinan beliau telah berjaya diberi pengiktirafan MSI ISO 9001 versi 2000 yang mana mahu dikembangkan di rangkaian seluruh negara. Sepanjang yang berbahagia Datuk Haji Yusof menerajui kepimpinan BTP, telah banyak kali kunjungan rasmi dilakukan ke Kelantan sebagai wadah menjana wacana teknologi pendidikan di negeri ini. Kunjungan awal yang berbahagia Datuk ke Kelantan pada 21 Julai 2005 membawa inspirasi dan menjelaskan hala tuju BTP untuk direalisasikan di peringkat kami warga BTPN Kelantan, sekaligus memberi gambaran, skop dan dasar yang mahu dibawa. Dia minta sistem pengurusan yang berkualiti dipraktikkan. Kita mesti tahu siapa pelanggan kita. Kalau PKG, PSPN dan sebagainya, tahulah pelanggan kita ialah sekolah, guru, cikgu, pengetua jurusan, pelanggan kita semua. So, dalam melaksanakan tugas, kita pastikan bahawa pelanggan kita bergembira dengan perkhidmatan kita. Di program khidmat bantu pusat sumber di daerah Bacok dan daerah Tumpat, membantu lonjakan kesempurnaan pusat sumber sekolah ke arah PSS Cemerlang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada sahabat saya Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein yang menunjukkan keprihatinan. Oleh itu saya ingin sampaikan salam saya sekiranya Datuk Yusof berkesempatan berjumpa beliau, kirimlah salam saya. Program yang dirangka menyambung kepada peningkatan dan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan BTPN Kelantan. Pusat Akses Sekolah, satu inisiatif dalam usaha pembudayaan ICT di sekolah. SK Kok Pasir bertuah kerana dijadikan sekolah projek rintis yang mendahului mendapat kemudahan prasarana ini. Jadi kita belum mulakan lagi untuk pemasangan, tetapi inisiatif Pusat Sumber Negeri Kelantan telah pun mewujudkan. Jadi tuan-tuan mungkin kalau ada rezeki, tuan-tuan boleh dapat dua lah. Kunjungan yang berbahagia Datuk Haji Yusof ke SK Kok Pasir sebagai satu hadiah kepada masyarakat di desa ini, di mana mereka turut dapat merasai nikmat pembangunan prasarana pendidikan. Majlis Kerajaan Kecemerlangan Sekolah Angkat BTPN menampakkan keberkesanan serta impak dari program janaan BTPN Kelantan. Kehadiran yang berbahagia Datuk menyuntik lagi semangat murid-murid, guru-guru serta ibu bapa bagi menjelmakan lebih kecemerlangan di masa hadapan.
Majlis Capaian Internet Tanpa Wayar di PKJ Dabung, satu inisiatif ICT utama. Kalau kita kirakan ini Dabung dengan Kuala Lumpur, memang jauh lah. Kita tak buat di Kuala Lumpur, kita buat di Dabung, kerana kita nakkan orang di Dabung ini satu masa tidak lagi ketinggalan begitu. Dia akan lebih baik daripada orang Kuala Lumpur. Difahamkan inilah kawasan yang pertama di Malaysia yang telah dilancarkan oleh Kementerian Pelajaran. Capaian Muda ke Ruang Globalisasi ICT menerusi projek Schoolnet menyediakan kemudahan pembelajaran kendiri dan komunikasi meluas ke dunia luar. Dalam siri lawatan-lawatan lain yang dilakukan oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Yusof telah banyak mendorong peningkatan kecemerlangan pendidikan di negeri ini. Kejayaan demi kejayaan diraih. Pada tahun 2007, Kelantan telah memenangi Anugerah Tokoh Nilam Kebangsaan kategori Sekolah Menengah Bandar, Juara Tokoh Guru ICT, serta naib juara Tokoh Pemimpin ICT. Sememangnya kehadiran Yang Berbahagia Datuk Haji Yusof bin Harun di bahagian teknologi pendidikan telah membawa banyak perubahan dalam bidang teknologi pendidikan di negeri Kelantan yang menjadi pemangkin melonjakkan pencapaian prestasi akademik di negeri ini. Berfikir untuk kita, teamwork for change, that kita mengatakan bahawa we should have our credibility. Usaha gigih Yang Berbahagia Datuk telah mengangkat martabat BTP menjadi sebuah organisasi yang bertaraf dunia melalui persejilan MSI ISO 9001 versi 2000 dalam masa 3 bulan saja, serta mempromosikan pembudayaan teknologi pendidikan ke persada tanah air dan di arena antarabangsa, sehingga beliau diberi kepercayaan untuk memikul amanah dan tanggungjawab yang lebih besar selaku Timbalan Ketua Pengarah Kementerian Pelajaran Malaysia pada 1 Jun 2007. Setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk. Kasih dan sayangmu terpancar, seengkau terlalu istimewa. Kasih dan